Datuk Sani bukan anak orang kaya. Dia cuma budak pantai timur yang bermula dari bengkel kecil tepi kedai. Pada umur 20-an, dia dengan adik buka bengkel kereta. Sempit, memang kerjaya tak glamour. Tapi dari situ, dia belajar satu benda, layan orang dengan ikhlas, nanti rezeki datang sendiri. Pernah customer lambat bayar, dia sabar. Pernah orang datang waktu nak tutup kedai, dia buka balik shutter. Sampai satu hari, dia terfikir, kalau aku boleh urus bengkel, kenapa tak business bus? Tapi realitinya, nak dapat lesen tu macam mimpi ngeri. SPRD tolak berkali-kali. Pagi hantar, petang kena reject. Kat rumah, dia termenung, aku ni salah langkah ke? Tapi dia tak berhenti. Sampai satu hari, entah kali keberapa, lesen tu lepas. Dia tak nangis, tapi mata dia basah. Mula-mula beli bas, orang skeptikal. Orang tak naik pun bas tu sebab tak percaya. Dia buat promosi. Tak apa rugi hari ni, esok lusa kita menang. Itu prinsip dia. Hari ni, bas Sunny Express berderet atas highway. Dan kalau kau ke Langkawi, Sunny Ferry dah tunggu di jeti. Dulu dia ada mimpi. Hari ni dia bukti, orang biasa pun boleh capai luar biasa kalau tak pernah berhenti percaya.